Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Yus dari kelas 516. Jadi tajuk saya hari ini adalah mulakan dengan paksaan, akhir dengan keikhlasan. Jadi seperti mana yang anda tahu, setiap amalan ibadah, setiap malam-malam yang kita buat, kita mulakan dengan paksaan. Tak semua orang mulakan dengan keikhlasan. Jadi saya boleh kaitkan ini sebagai hijrah. Okey, bagaimana yang anda tahu, hijrah ini ada dua, iaitu hijrah fizikal dan hijrah maknawi. Jadi konteks contemporary masuk bagi hijrah ni adalah kita perlu baiki diri pada lebih yang positif, perbaikikan lebih untuk jadi yang lebih baik. Okey, masa depan kita yang baik. Jadi sini saya akan berkongsikan tentang pengalaman saya selama di TGB. Okey, bermula pada saya datang pada TGB. Saya rasa teruja, menarik, sebab ini adalah MSN TGB nombor 1. Jadi seperti mana anda tahu, mestilah tempat ini berpotensi yang tinggi, performance yang meningkat, bagus, baik. Jadi dan ini pun digelar sebagai bumi tarbiyah. Okey, jadi kat sini wajiblah untuk pergi ke surau. Jadi saya jarang datang surau. Saya rasa berat. Pada permulaan seminggu saya datang full, kemudian saya jarang datang surau. Saya tak tahu kenapa. Saya tak rasa bersalah, saya tak rasa menyesal, saya tak tahu. Saya rasa kosong. Kemudian lama kelamaan saya menerima banyak teguran. Even dengan saya punya homeroom iaitu Bonda Eliana, saya tak dapat apa-apa. Saya rasa macam kosong juga. Walaupun saya rasa macam sentap, tapi at the same time kosong. Sentap hanya sehari, keesokannya ulang balik kesilapan yang sama. Dan itu berterusan sampai saya habis form 4. Kini masuklah saya di era form 5. Jadi bila saya masuk era form 5 ni, saya cubalah untuk ubah diri, untuk sentiasa datang subuh, datang surau semua. Saya pun digelar sebagai orang yang sering MC pada form 4. Dan apabila form 5, saya pun berazam untuk kurangkan MC. Jadi permulaannya sangatlah baik, tetapi saya masih mengulangi kesilapan yang sama. Seperti saya akan ceritakan pengalaman saya pada semalam. Saya tak datang surau dan pada hari yang sama saya MC. Okey, saya MC. Dan saya rasa saya pergi klinik, hati saya tak tenang, terlalu kacau bilau. Walaupun saya fikir tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa jadi. Yelah kan, dah tak datang sekolah, MC, pergi klinik. Tetapi benda tak ada. Dia semakin lagi jadi serabut, semakin lagi jadi kacau. So pada petang itu, lepas saya balik dari klinik, saya baring. Saya dapat panggilan daripada mak saya dan saya angkat. Dan di situ mak saya marah saya. Mak saya tegur saya macam-macam. Dia kata, kenapa tak nak ubah? Kenapa masih ulangi perangai yang lama seperti mana form 4? Dan saya terdiam, sentap. Dan macam-macam lah yang ibu saya telah tegur sebelum ni. Saya rasa kosong. Tetapi pada semalamnya, saya terasa sesuatu terdetik pada hati saya yang saya rasa saya perlu ubah sesuatu. Bukan secara keseluruhan, tetapi sesuatu. Mungkin kita kena mulakan dengan solat. Jadi pada malam itu, saya paksa diri saya untuk datang surau solat maghrib, dan juga datang surau untuk isyak lepas prep. Jadi apabila saya datang surau pada malam tu, saya rasa sungguh tenang, tidak ada kekacauan. Dan saya juga tertanya-tanya, siapakah sebenar saya ni? Apakah saya ada tujuan dalam hidup ni? Apakah saya perlu perbaikan diri? Dan di situ juga saya dapat jawapan bahawa kita perlu melakukan satu amalan itu dengan mulaan paksaan. Jadi apabila anda dah mulakan paksaan, dia akan berlama-lama menjadi keikhlasan. Jadi saya fikir, mungkin betul-betul. Sebab saya pernah dengar di dalam podcast, dia pernah berkata, biarlah kita dipaksa untuk masuk syurga daripada kita ikhlas untuk masuk neraka. Dan saya di situ faham bahawa setiap amalan kita perlu dengan paksaan, bukan dengan secara keikhlasan. Sebab kita tahu, kita semua rasa berat dan rasa malas. Kita pun tahu ibadah ni sangat berat dan penat. Walaupun Nabi telah mengurangkan sampai 5 waktu, diri kita ni manusia yang bukan digelarkan Nabi, yang tak perfect pun dah sungguh rasa berat. Even Nabi nak buat pun dah berat, penat. Boleh kita? Tak tentu kita 5 waktu tu boleh complete. Tak tentu. Okay, jadi kena ingatlah tagline ni, biarlah kita dipaksa untuk masuk syurga, janganlah rela untuk masuk neraka. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.